Jom subscribe YouTube Kak Aisyah ABC. Jom kita kira ada berapa ekor kucing dalam lagu ni. Kak Aisyah ada kucing, nama dia Bingo. B-I-N-G-O, 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 nama dia Bingo. Kak Aisyah ada kucing, nama dia Bingo. I-N-G-O, 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 nama dia Bingo. Kak Aisyah ada kucing, nama dia Bingo. N-G-O, 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 nama dia Bingo. Kak Aisyah ada kucing, nama dia Bingo. D-O, 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 nama dia Bingo. Kak Aisyah ada kucing, nama dia Bingo. Oh, 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 nama dia Bingo. Kak Aisyah ada kucing, nama dia Bingo. Nama dia Bingo. B-I-N-G-O, 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 nama dia Bingo. Kawan-kawan, 6 ekor kucing Kak Aisyah belum balik lagi. Kalau nak panggil mereka balik, Kak Aisyah kena kira. Jom kawan-kawan, tolong kira sekali dengan Kak Aisyah. Mana ni? 1. Kawan-kawan, kita dah jumpa 1 ekor kucing. Seekor kucing. 1. 1. 1. Jom kita cari lagi. Mana ni? Mana kucing ni? 2. Ada 1, ada 2. Ada 2 ekor kucing. 1, 2. 2 ekor kucing. Jom kita cari kucing lagi nak? Kita kira sama-sama. Mana ni? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita kira lagi sekali. 1, 2, 3. Ada 3 ekor kucing. Jom kawan-kawan, kita cari kucing lagi. Mana kucing ni? Mana ni? 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ekor kucing. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ekor kucing. Jom kita cuba kira lagi sekali. 1, 2, 3, 4. Pandai. Kawan-kawan, jom kita cari kucing yang seterusnya. Mana kucing ni? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ekor kucing. 1, 2,
3, 4, 5. Ada 5 ekor kucing. Yeay, kita dah jumpa 5 ekor kucing. Jom kawan-kawan, kita cari kucing yang terakhir. Mana kucing yang ke-6 ni? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, kawan-kawan, dah cukuplah kucing Kak Aisyah. Jom kita kira lagi sekali. Betul ke dah cukup? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, betul lah kawan-kawan. Dah cukup. Ada 6 ekor. Jom kita kira lagi sekali untuk yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeay, terima kasih kawan-kawan sebab bantu Kak Aisyah. Lepas ni kita mengira lagi. Atas dan bawah, depan dan belakang, dalam dan luar. Atas dan bawah, depan dan belakang, dalam dan luar. Saya di atas, atas, atas. Saya di bawah, bawah, bawah. Atas dan bawah, depan dan belakang, dalam dan luar. Atas dan bawah, depan dan belakang, dalam dan luar. Saya di depan, depan, depan. Saya di belakang, belakang, belakang. Atas dan bawah, depan dan belakang, dalam dan luar. Atas dan bawah, depan dan belakang, dalam dan luar. Saya dalam rumah, saya di luar rumah. Atas dan bawah, depan dan belakang, dalam dan luar. Atas dan bawah, depan dan belakang, dalam dan luar. Saya di atas, atas, atas. Saya di bawah, bawah, bawah. Atas dan bawah, depan dan belakang, dalam dan luar. Atas dan bawah, depan dan belakang, dalam dan luar. Saya di depan, depan, depan. Saya di belakang, belakang, belakang. Atas dan bawah, depan dan belakang, dalam dan luar. Atas dan bawah, depan dan belakang, dalam dan luar. Saya dalam rumah, saya di luar rumah. Hai, saya kucing. Jom belajar dengan saya. Kucing di atas meja. Saya di atas. Kucing di atas. Atas, atas, atas. Kucing di bawah meja. Saya di bawah. Kucing di bawah. Bawah, bawah, bawah. Kucing di dalam kotak. Saya di dalam kotak. Dalam, dalam, dalam. Kucing di luar kotak. Saya di luar kotak. Luar, luar, luar. Bola di depan saya. Di hadapan saya. Di hadapan, di hadapan, di hadapan. Bola di belakang kucing. Di belakang saya. Belakang, belakang, belakang. Atas, bawah,
Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Ni Kak Aisyah. Kak Aisyah. Hai. Kawan-kawan, hari ni Kak Aisyah nak belajar tentang emosi. Emosi. Kawan-kawan, tahu tak pasal emosi? Apa tu? Kawan-kawan tahu? Kawan-kawan belum tahu? Nak belajar dengan Kak Aisyah tak? Nak? Kak Aisyah. Jom! Gembira, sedih, marah, takut. Gembira, oh gembira. Gembira, oh gembira. Kawan-kawan, kalau kita gembira, kita senyum. Bila kita gembira, kita senyum. Senyum. Cuba kawan-kawan senyum. Sedih. Kawan-kawan, Kak Aisyah sedih. Kak Aisyah nangis. Geramnya saja. Kawan-kawan, bila kita marah, kita kena bertenang, kena bersabar. Jom kita ikut Kak Aisyah. Bila kita marah, kita bertenang. Tarik nafas, hembus nafas. Takut. Kak Aisyah takut. Macam mana? Gembira. Sedih. Marah. Takut. Gembira. Sedih. Marah. Takut. Yeay. Kita dah belajar 4 emosi. Gembira, sedih, marah, takut. Kak Aisyah paling suka emosi gembira. Kawan-kawan macam mana? Kak Aisyah gembira, jadi Kak Aisyah senyum. Kak Aisyah gembira, jadi Kak Aisyah senyum. Cuba kawan-kawan senyum. Kawan-kawan, jom kita main norok-norok. Kalau korang nampak Kak Aisyah, sebut Kak Aisyah. Kak Aisyah, kami nampak. Boleh kawan-kawan buat? Cuba buat. Tak dengar. Kak Aisyah, kami nampak. Cuba buat. Yeay, pandai. Jom kita main. Alamak, korang nampak Kak Aisyah lah. Kawan-kawan, best tak main norok-norok tadi? Seronok tak? Seronok kan? Kita gembira sebab main norok-norok. Sekarang giliran Kak Aisyah pula untuk cari korang yang menorok. Cepat menorok. 1, 2, 3. Dah. Awak kat situ. Yeay. Bucak. Seronok kan? Bila kita seronok, bila kita gembira, kita senyum. Senyum. Cuba awak buat. Pandai. Pandai. Yeay. Kak Aisyah gembira, jadi Kak Aisyah senyum.
Gembira. 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 Bila kita gembira, kita senyum. 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 Kawan-kawan, bila kita dapat permainan baru daripada mama, ayah, kita senyum, kita gembira, kita gembira. Kawan-kawan pandai tak buat muka gembira? Pandai? Jom kita buat muka gembira. 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 Gembira, 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 gembira. Kawan-kawan, Kak Aisyah lapar. Kak Aisyah tak makan pagi tadi. Kak Aisyah sedih. Kak Aisyah sedih. Bila Kak Aisyah sedih, muka Kak Aisyah macam ni. Kak Aisyah sedih. Kak Aisyah nak nangis. Kak Aisyah sedih. Kawan-kawan boleh buat muka sedih? Cuba kawan-kawan buat. Macam ni. Macam ni. Sedih. 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 Kak Aisyah sedih. Kak Aisyah nak menangis. Sebab Kak Aisyah lapar. Sedih, sedih, ini muka sedih. Saya sedang sedih. 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 Kawan-kawan nampak tak orang kat sini? Nampak tak? Nampak? Cuba tunjuk. Tunjuk. Dah? Pandai. Orang ni, dia sedih ke dia gembira? Sedih ke gembira? Sedih ke gembira? Mana satu? Sedih? Betul, dia sedih. Bila dia sedih, muka dia macam ni. Nak menangis. Pandai. Kawan-kawan nampak tak? Orang kat sebelah sini pula. Nampak? Kalau nampak, cuba tunjuk. Pandai. Orang ni, dia tengah sedih ke dia tengah gembira? Sedih ke gembira? Apa? Kak Aisyah tak dengar. Kuat sikit boleh? Gembira? Betul! Dia gembira sebab dia dapat permainan baru.
pandai. Bila kita dapat permainan baru, kita gembira. Kita gembira. Yeay. Gembira, sedih, marah, takut. Gembira, oh gembira. Gembira, oh gembira. Kawan-kawan, kalau kita gembira, kita senyum. Bila kita gembira, kita senyum. Senyum. Cuba kawan-kawan senyum. Sedih. Kawan-kawan, Kak Aisyah sedih. Kak Aisyah nangis. Geramnya saya. Kawan-kawan, bila kita marah, kita kena bertenang, kena bersabar. Jom kita ikut Kak Aisyah. Bila kita marah, kita bertenang. Tarik nafas, hembus nafas. Takut. Kak Aisyah takut. Macam mana? Gembira. Sedih. Marah. Takut. Gembira. Sedih. Marah. Takut. Yeay. Kita dah belajar 4 emosi. Gembira, sedih, marah, takut. Kak Aisyah paling suka emosi gembira. Kawan-kawan macam mana? Kakak sia gembira, jadi kakak sia senyum gembira. Kakak sia gembira, jadi kakak sia senyum. Cuba kawan-kawan senyum. Hai. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai kasut baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Mata. Hidung. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai kasut baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Mulut. Telinga. Kaki. Kita nyanyi lagi sekali. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai kasut baru, dua telinga
Katil. 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 Tilam. 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 Bantal. 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 Tal. Bantal. Selimut. Selimut. Mut. Selimut. Selimut. Almari. 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 Meja. 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 Kerusi. 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 Lampu. 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 Tingkap. 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 Pintu. 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 Oh tidak. Belon Kak De. Siapa boleh tolong Kak De? Saya. Sayalah seekor burung merah yang boleh tolong Kak De. Wah, terima kasih burung. Tapi kita kena guna perkataan ajaib dulu. Adik-adik, tahu tak perkataan ajaib tu? Tolong. Ya, betul. Tolong. Jom kita sebut sama-sama. Tolong. 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 Iha! Disebabkan adik-adik dan Kak De dah cakap tolong, saya akan tolong. Sekarang juga. Wah, awak memang baik, burung. Haha. Bila orang bantu kita, kita kena cakap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Betul tak Kak De? Betul. Terima kasih. Bila kita cakap terima kasih, orang yang membantu kita akan rasa gembira. Terima kasih. Jom sebut sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Hai adik-adik. Ada 5 perkataan yang kita belajar dari video tadi. Angin. 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 Belon. 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 Burung. 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 Pokok. 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 Gembira. Gembira. Gembira.
Hai. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai kasut baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Mata, mata, mata. Hidung, hidung, hidung. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai kasut baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Mulai, mulai, mulai. Telinga, kaki, kaki. Kita nyanyi lagi sekali. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai kasut baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Belokku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus belok hijau dar, hatiku sangat kacau. Belonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Belonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus belok hijau dar, hatiku sangat kacau. Belonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Belonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus belok hijau dar, hatiku sangat kacau. Belonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Hello kawan-kawan. Hai. Abang Aiman ni.
Jom kawan-kawan ikut Abang Aiman jalan-jalan kat luar sekejap. Nak tak? Okey. Hari ni Abang Aiman nak pergi jumpa kawan Abang Aiman. Jom, kita keluar jalan-jalan. 1, 2, 3. Jalan-jalan-jalan. Jalan-jalan-jalan. Hah? Kawan-kawan, dengar tak bunyi tu? Bunyi apa tu kawan-kawan? Abang Aiman rasa tu macam bunyi kawan Abang Aiman yang tengah dalam kesakitan. Jom kawan-kawan, kita pergi cepat dekat kawan Abang Aiman. Jom. Kak Aisyah, ABC lah. Kawan-kawan, Kenapa ni Kak Aisyah? Kak Aisyah sakit gigi. Kak Aisyah sakit gigi lah kawan-kawan. Dah berapa lama Kak Aisyah sakit gigi? Dah 2 hari. 1, 2. 2 hari Kak Aisyah sakit gigi kawan-kawan. Ni mesti Kak Aisyah tak gosok gigi kan? Kak Aisyah malaslah gosok gigi. Kak Aisyah malas gosok gigi kawan-kawan. Tengok sekarang Kak Aisyah dah sakit gigi. Sakit. Macam mana kawan-kawan? Kita bawa Kak Aisyah pergi jumpa doktor gigi nak? Takut. Kawan-kawan takut tak nak jumpa doktor gigi? Kak Aisyah takut. Okey, tak apa Kak Aisyah. Doktor gigi akan bantu Kak Aisyah untuk merawat gigi Kak Aisyah. Oh, jadi doktor gigi tu akan bantu rawat gigi Kak Aisyah ke? Ya. Okey kawan-kawan, kalau kita jumpa doktor gigi, doktor boleh rawat gigi kita yang sakit tu. Supaya lepas ni kita dah tak sakit gigi dah. Boleh tak Kak Aisyah? Jom, Kak Aisyah sakit sangat gigi ni. Okey, jom kawan-kawan kita bawa Kak Aisyah pergi jumpa doktor gigi. 1, 2, 3. Jom kita pergi jumpa doktor. Gigi depan, Gosok-gosok. gigi kunyah, Gosok-gosok. lidah-lidah, Gosok-gosok. bersih semua bakteria lari. Hahaha. Gigi depan, gosok-gosok. Gosok-gosok. Gigi kunyah, gosok-gosok. Gosok-gosok. Lidah, gosok-gosok. Gosok-gosok. Bersih semua bakteria lari. Hahaha. Gigi depan, Gosok-gosok. gigi kunyah, Gosok-gosok. lidah, Gosok-gosok. bersih semua bakteria lari. Hahaha. Gigi depan, gosok-gosok. Gosok-gosok. Gigi kunyah, gosok-gosok. Gosok-gosok. Lidah, gosok-gosok. Gosok-gosok. Bersih semua bakteria lari. Hahaha. Lepas ni, Kak Aisyah kena rajin gosok gigi.
Kalau tak, gigi Kak Aisyah boleh berlubang lagi. Baik, doktor. Lepas ni saya akan rajin gosok gigi. Saya dah bangun. Dah pagi ke kawan-kawan? Pagi-pagi, kalau dah bangun, Abang Aiman sebenarnya nak pergi makan lah kawan-kawan. Abang Aiman, kalau baru bangun tidur, kita kena pergi gosok gigi. Okey, Kak Aisyah, Abang Aiman akan pergi gosok gigi sekarang. Jom kita gosok gigi sama-sama. Gigi depan, gosok-gosok. Gigi kunyah, gosok-gosok. Lidah-lidah, gosok-gosok. Bersih semua bakteria lari. Gigi depan, gosok-gosok. Gigi kunyah, gosok-gosok. Lidah-lidah, gosok-gosok. Bersih semua bakteria lari. Gigi depan, gosok-gosok. Gigi kunyah, gosok-gosok. Lidah-lidah, gosok-gosok. Bersih semua bakteria lari. Yeay, kawan-kawan. Kita kena rajin gosok gigi. Bangun-bangun pagi kena terus gosok gigi. Gigi depan, gosok-gosok. Gigi kunyah, gosok-gosok. Lidah-lidah, gosok-gosok. Bersih semua bakteria lari. Gigi depan, gosok-gosok. Gigi kunyah, gosok-gosok. Lidah-lidah, gosok-gosok. Bersih semua bakteria lari. Gigi depan, gosok-gosok. Gigi kunyah, gosok-gosok. Lidah-lidah, gosok-gosok. Bersih semua bakteria lari. Waktu malam. Ngantuklah kawan-kawan. Sekarang dah malam. Kak Aisyah nak tidur lah. Ngantuk. Kak Aisyah, dah gosok gigi belum? Kak Aisyah belum gosok gigi ni kawan-kawan. Kak Aisyah pergi gosok gigi sekarang. Baik, Kak Aisyah pergi gosok gigi sekarang juga. Jom. Gigi depan, gosok-gosok. Gigi kunyah, gosok-gosok. Lidah-lidah, gosok-gosok. Bersih semua bakteria lari. Gigi depan, gosok-gosok. Gigi kunyah, gosok-gosok. Lidah-lidah, gosok-gosok. Bersih semua bakteria lari. Kawan-kawan, sebelum tidur, kita wajib gosok gigi tau. Gigi depan, gosok-gosok. Gigi kunyah, gosok-gosok. Lidah-lidah, gosok-gosok. Bersih semua bakteria lari. Gigi depan, gosok-gosok. Gigi kunyah, gosok-gosok. Lidah-lidah, gosok-gosok. Bersih semua bakteria lari. Lepas gosok gigi, baru kita boleh tidur. Kawan-kawan, dah malam kan? Jom kita tidur. Kawan-kawan,
Tadi kita dah tengok kan? Kita kena selalu gosok gigi. Kalau tak, nanti sakit gigi. Jom kita ingat balik apa perkataan dalam video tadi. Gigi. 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 Ini gigi. 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 Cuba kawan-kawan sebut. Pandai. Perkataan seterusnya. Lidah. 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 Kita kena gosok lidah juga tau. Cuba kawan-kawan sebut. Lidah. Lidah. Pandai. Okey, apa lagi dalam mulut tadi? Kuman. 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 Kalau tak gosok gigi, ada kuman. 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 Cuba kawan-kawan sebut. Pandai. Berus gigi. Berus gigi. Berus gigi. Berus gigi. Berus gigi. Cuba kawan-kawan sebut. Berus gigi. Pandai. Kita guna berus gigi untuk berus gigi. Berus lidah. Berus gigi. Pandai. Doktor. 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 Doktor gigi. Doktor gigi. Doktor gigi. Kak Aisyah tadi pergi jumpa doktor gigi. Kawan-kawan, dah jumpa doktor gigi ke belum? Dah? Pandai. Sakit. 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 Gigi Kak Aisyah sakit sebab tak gosok gigi. Cuba kawan-kawan sebut. Sakit. 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 Pandai. Jom subscribe YouTube Kak Aisyah ABC.
Assalamualaikum. Hai kawan-kawan. Kawan-kawan sihat? Sihat, Kak Aisyah. Sihat? Alhamdulillah. Kak Aisyah pun sihat. Kak Aisyah gembira hari ni. Sebab Kak Aisyah nak pergi jumpa banyak haiwan. Kawan-kawan nak ikut? Nak? Jom kita sama-sama pergi jumpa haiwan. G untuk gajah. 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 Haiwan gajah. Gajah berwarna kelabu. Gajah berwarna kelabu. G untuk gajah. 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 1, 2, 3 ekor gajah, 4, 5, 6 ekor gajah, 7, 8, 9 ekor gajah, 10 ekor gajah. Wow! 1, 2, 3 ekor gajah, 4, 5, 6 ekor gajah, 7, 8, 9 ekor gajah, 10 ekor gajah. Wow! 1, 2, 3 ekor gajah, 4, 5, 6 ekor gajah, 7, 8, 9 ekor gajah, 10 ekor gajah. Wow! Lagi sekali. 1, 2, 3 ekor gajah, 4, 5, 6 ekor gajah, 7, 8, 9 ekor gajah, 10 ekor gajah. Wow! 1, 2, 3 ekor gajah, 4, 5, 6 ekor gajah, 7, 8, 9 ekor gajah, 10 ekor gajah. Wow! 1, 2, 3 ekor gajah, 4, 5, 6 ekor gajah, 7, 8, 9 ekor gajah, 10 ekor gajah. Wow! Apa ni kawan-kawan? Ini peta. Kawan-kawan, gajah terdapat di 2 tempat. Satu, di Afrika. Yang kedua, di Asia. Kita tinggal di Asia. Kak Aisyah, apa beza gajah Afrika dan juga gajah Asia? Gajah Asia mempunyai telinga yang kecil berbanding gajah Afrika. Gajah Afrika mempunyai telinga yang besar. Satu, 2, 3 ekor gajah, 4, 5, 6 ekor gajah, 7, 8, 9 ekor gajah, 10 ekor gajah. Wow! 1, 2, 3 ekor gajah, 4, 5, 6 ekor gajah, 7, 8, 9 ekor gajah, 10 ekor gajah. Wow! 1, 2, 3 ekor gajah, 4, 5, 6 ekor gajah, 7, 8, 9 ekor gajah, 10 ekor gajah. Wow! Lagi sekali. 1, 2, 3 ekor gajah, 4, 5, 6 ekor gajah, 7, 8, 9 ekor gajah, 10 ekor gajah. Wow! 1, 2, 3 ekor gajah, 4, 5, 6 ekor gajah, 7, 8, 9 ekor gajah, 10 ekor gajah. Wow! 1, 2, 3 ekor gajah, 4, 5, 6 ekor gajah, 7, 8, 9 ekor gajah, 10 ekor gajah. Wow! Okey kawan-kawan, jom tengok dekat
Sebelah Abang Aiman ni ada apa? Wah, ada gajah. 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 B untuk belang. B untuk belang. Huruf B untuk belang. Kuda belang. Kuda belang. Kuda belang. Yeay. Belang. Belang. Kuda belang. Kuda belang. 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 Kuda belang. Wah, ada banyak kuda belang. Kawan-kawan, jom kita kira sama-sama. 1 2 ekor. 3 ekor kuda belang. 4 5 6 ekor. 7 ekor kuda belang. 8 9 ekor. 10. Yeay, ada 10 ekor kuda belang. Jom kita kira lagi sekali. 1 2 ekor. 3 ekor kuda belang. 4 5 6 ekor. 7 ekor kuda belang. 8 9 ekor. 10. Yeay, ada 10 ekor kuda belang. Yeay. Okey kawan-kawan, ini antara haiwan yang Abang Aiman suka. Nama dia kuda belang. Kuda belang. Kuda belang ni warna dia hitam dan putih. Flamingo. Flamingo berwarna merah jambu. Flamingo berwarna merah jambu. Flamingo. Flamingo. Kawan-kawan, jom berdiri satu kaki macam flamingo. Jom. Kawan-kawan nak tak? Kak Aisyah. Nak? Jom. Kak Aisyah kira sampai 3. Kita angkat sebelah kaki selama 10 saat. Baik, Kak Aisyah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay! Kawan-kawan, kita dah berjaya berdiri sebelah kaki macam flamingo. Okey kawan-kawan, tengok pula kat sebelah Abang Aiman ni ada apa pula ni? Haiwan yang berwarna putih. Nama dia adalah flamingo. 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 Zirafah. 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 Kawan-kawan, jom kita kira berapa tumpuk di badan zirafah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeay, ada 9 tumpuk di badan zirafah. Okey kawan-kawan. Tengok tu. Itu adalah haiwan yang paling tinggi dekat sini. Apa nama haiwan ni? Zirafah. 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 Tengok tu zirafah tu. Dia tengah makan daun. Makan daun. Zirafah makan daun. Video ini dihasilkan khas untuk peminat cilik Kak Aisyah ABC, Muhammad Anaki dan Saif Hakim. Ribuan terima kasih Kak Aisyah ucapkan kepada semua kerana sudi menonton dan menyokong hasil karya tim Kak Aisyah ABC. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari.